Ini mukjizat yang sampai kepada kita melalui riwayat yang sahih. Tapi buat apa Imam Bukhari buat mari sini? Ramai ramai kata, apa maknanya Imam Bukhari buat mari sini ni? Lepas tu air semaya. Lepas tu mana air semayanya di sini? Cari dah kau ni. Banyak apa ni, tidak berapa jelas lah di sini. Tetapi apa ni, ramai juga ulama mengatakan tak, sebenarnya ini termasuk dalam bab nidah ni. Tepat dah Imam Bukhari buat mari. Kalau hadis Aisyah tadi cari air, cari air, jelas lah. Tak jumpa boleh tayamum. Di sini Imam Bukhari nak cerita cari air ni, nak cari setara mana? Setara mana? Kalau kita tahu dah tempat tu tak ada air, cari buat apa? Cari buat apa? Imam Bukhari nak cerita tak, tak boleh, kena cari juga. Mana tahu, takut air tu ada cara luar biasa, melalui keramat seorang wali kok, atau kalau zaman Nabi ni melalui mukjizat dia kok. Sahabat ni cari dulu air, cari, setelah tak ada, Nabi SAW pun tanya, ada air? Ni rekah ni ada sebekas ni yang ada, tak cukup ni. Untuk Nabi SAW cukup lah. Nabi kata tak payah tu. Dan dia suruh cari dulu. Sebelum pada tu dia tidak kata mari air selalu, dah cari puas dah. Lepas pada tu setelah mari air tu, dalam bekas tu dia pun letak tangan, air tu pun mancuk keluar aku jari dia. Imam Bukhari nak ceritanya, kita kena ambil kira semua. Air ni dikira tak ada, baru tak ada apabila segala cara sudah tidak ada. Walaupun cara yang luar biasa sekalipun. Tapi kalau cara yang luar biasa tu ada, misalnya di sini mukjizat, ini orang panggil ada air juga tu. Tidak kata tak ada air. Sebab apa? Sebab yang biasa tak ada, maka dikira tak ada air dah. Ada. Imam Bukhari nak ayat, kalau selagi tak ada air tu dengan cara biasa dan tidak biasa, luar biasa, setelah tak ada semua, barulah boleh tayamum. Dia nak ayat gitu. Misalnya di sini hak luar biasa ni, mukjizat. Tapi kena ambil air semaya juga dengan hak tu. Ambil air semaya juga dengan air tadi, tak boleh nak tayamum. Sebab apa? Sudah ada air. Begitu juga di zaman kemudian, kalau katakanlah tak ada air, dengan cara luar biasa, katakanlah seorang wali ada, Allah SWT nak bui ke dia pada ketika tu, boleh ke tidak kita nak ambil air semaya dengan air daripada bekas dia misalnya, tiba-tiba jadi banyak, ambil dia kata, cuba apa ni, dalam kendi tu tudung tu, cuba tak habis selama mana, jangan buka, kata dia, cuba ada air, ada air, ambil air semaya. Katakanlah boleh ambil air semaya kita. Adakah kita nak kata air lagu ni tak boleh guna? Kau boleh guna. Jawabnya boleh. Sebab tu orang panggil air. Dan dalam Quran kata falam tajidu ma'an, dan kamu tidak mendapati air. Kalau orang mengaji bahasa Arab, dia faham selalu lam tajidu ma'an. Ma'an itu isim nakirah. Nakirah fi siyaqin nafyi, dia tadullu ala al-umum. Itu mengikut kaedahnya. Nakirah di halaman nafi, dia memberi arti umum. Itu kaedahnya. Ma'an itu bukan al-ma'a. Kalau al-ma'a ada alif lam, itu lagu lain makna dia. Ni ma'an, air. Mana apa-apalah dalam bentuk mana sekalipun air. Hak orang panggil air tu tak ada, kamu tak jumpa. Itu makna umum tu, hak orang panggil air. Hak orang panggil air tu kamu tak jumpa, tak ada. Fatayamam, barulah boleh tayamum. Jadi di sini dia nak ayatnya kita kena ambil kira semua, baru boleh tayamum. Dan hak nama air tu ada lagi, walaupun secara luar biasa. Hak kata boleh tayamum setelah tidak ada, dengan apa cara pun baru boleh tayamum. Itu Imam Bukhari nak ayat sini. Tak apalah. Tidak kata air hujan saja, air sungai saja, air kolam saja, atau air paik saja, hak tu saja boleh tak. Apa saja yang orang panggil air, walaupun air hasil daripada mukjizat, air juga. Hak tu itu air, bukan gol air. Zahirnya kita tengok air, kena guna hak tu. Itulah maksud Imam Bukhari. Jadi maksud dia sini, kedudukan air itu sebagai bahan pencuci, itulah yang utama, yang asalnya. Kita kena guna hak tu dulu.
Kena guna. Tak boleh pergi kepada gantinya. Selagi ada hak tu tak boleh. Dan mengikut ulama, air yang keluar melalui mukjizat Nabi ni, hak tu paling suci. Paling suci. Lebih suci lagi daripada air Zam-Zam. Lebih suci lagi daripada langit, air hujan ataupun air kolam dan lain. Hak tu paling suci. Dan hak ni yang boleh mendapat hak ni sahabat-sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Nabi dalam beberapa peristiwa dia berlaku begini, bukan sekali. Dalam beberapa peristiwa hak ni hak tubik air kot jari ni banyak kali. Tapi sahabat-sahabat ni kan, hak faham molek ni, dia tak ada mendesak. Bila tak ada air, mula kan pernah dia kan gitu. Biar lagu tu pula lah, wahai Rasulullah. Tidak. Sahabat tidak lagu tu. Dia ikut cara biasa dulu. Lepas tu kalau Nabi suruh apa-apa, dia buat tak apa. Kalau tidak pun, cara biasa. Dia faham molek. Mukjizat ni gap. Dia faham molek. Tidak serupa pengikut Nabi Isa dulu. Dalam Quran dia sebut, dan Allah SWT tak kenal dia sebut tu. Minta Nabi Isa, kamak Nabi Isa ni mukjizat banyak, hebat benar. Minta lah, biar mari satu hidangan daripada langit, kita pakat makan, biar kita boleh makan. Dia minta benda lagu tu. Sahabat-sahabat pernah ke minta lagu? Tak ada. Kita tengok dalam Quran, dalam hadis, kalau hak minta lagu tu hak kafir. Sahabat tidak. Itulah orang yang dididik oleh Nabi SAW tu, dia faham molek. Benda ni kita boleh minta, benda ni tak boleh minta. Dia faham molek. Akidah dia tu molek. Dengan sebab itu mereka tidak minta. Hanya berlaku apabila Nabi SAW buat, ya terima. Itu cara sahabat Nabi SAW. Ini juga secara tidak langsung menunjukkan kelebihan sahabat. Sahabat minum air itu. Ni ambil air semaya, di tempat yang lain dia minum. Memang waktu tu. Sebab itulah orang kata duduk sekali dengan Nabi, tengok sebentar je dia. Kalau asalkan beriman, lagu lain selalu kesal dia. Lagu lain selalu kesal dia. Jadi kesal-kesal ni memang dia ada. Kita duduk dekat orang yang berani kan, orang yang semangat, kita pun semangat. Kesal tu. Kalau duduk dekat orang yang menakut, kita pun jadi ketar juga. Jadi kenalin juga. Itu kesal tu. Nabi SAW ni pun kesal dia tu lebih kuat lagi. Apa lagi lah kalau sahabat-sahabat tu minum air. Dengan sebab itu dalam perjanjian Hudaibiyah ni, lepas pada tu kan, peristiwa tu juga, dalam peristiwa tu juga turun ayat tu, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubay'unaka tahta asy-syajarah. Allah SWT redha kepada sahabat-sahabat yang berbaiat dengan Nabi di bawah pokok tu. Waktu peristiwa mana? Peristiwa ni. Maknanya orang-orang ni orang-orang yang terpilih ni. Kalau tidak, Tuhan tidak sebut dalam Quran tu. Dia redha kepada puak-puak ni. Tuhan tahu isi hati mereka. Puak-puak ni sungguh beriman sungguh. Ini berlaku kepada mereka ini. Allah SWT pun bagi kelebihan lah kepada mereka. Dan kita kata, kita tidak duduk zaman Nabi, tidak sebagai sahabat, sebagai orang yang hidup di zaman sekarang ni, abad 21, kita kata, apa tidak Tuhan pilih jadi sahabat Nabi? Tak payah takwil tu. Tak apa, tak payah tu. Tuhan buat molek belaka dah. Boleh jadi. Boleh jadi. Orang boleh Islam hari ni, kalau dia duduk zaman Nabi, dia tak boleh Islam. Sebab apa? Cabarannya besar. Tak pada dia. Sesuai learn ni. Pada learn ni. Kalau kita duduk learn ni pun kita Islam, alhamdulillah, itu pun nikmat yang paling besar. Buatlah apa tuntutan Islam yang ada pada kita. Tak usah kita duduk bercita-cita ataupun duduk menyesali diri kerana tidak jadi sahabat. Ingat kesenang nak jadi sahabat. Sahabat-sahabat cuba tengok, dia faham berapa kali hukum berubah, dia tak ada kata gap, tidak kata apa-apa. Tuhan tak tahu kau. Mula suruh ngadak Baitul Maqdis, lepas tu suruh ngadak Kaabah. Tak boleh kau kalau ngadak Kaabah selalu. Tak boleh. Dia faham boleh. Dia tak ada tahu, tak ada gap apa. Bahkan hukum-hukum yang seumpama ini ni turun berlaku kepada Nabi SAW untuk membersihkan sahabat itu, untuk menilai dan untuk menunjuk kepada ramai-ramai ni, jadi dia faham. Kalau lagu ni lepas ujian, so mukmin sebenarnya. Kalau ragu, kalau duduk bersoal tu, ada benda tu.